Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bergabung dalam satu rancangan voucher khas yang akan mengupas dan bercakap tentang satu topik yang kita namakan sebagai boikot, jihad atau mudarat. Dan dalam kita bercakap topik ini, satu perkara yang sangat penting untuk kita fahami dengan sebaik mungkin, kerana isu boikot ini telah pembelega dalam masyarakat kita. Penonton yang dimuliakan, bagi mengupas topik ini, kita menjemput dua panel, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan rakan penyiar kita iaitu Saudara Ahmad Fitri Yahya. Dan saya percaya gabungan kedua mereka ini dengan kepakaran dan ilmu yang mereka ada pastinya akan memberikan pencerahan daripada topik yang akan kita sampaikan ini. Penonton yang dimuliakan, lebih kurang dalam 1 tahun begitu tercetusnya perang antara Israel ke atas Gaza yang telah menimbulkan satu situasi di mana umat Islam di seluruh dunia bangkit untuk membantu dan mewujudkan kesedaran ke atas umat Islam di Gaza dan juga di Palestin. Maka salah satu alternatif yang dilakukan oleh umat Islam adalah untuk memboikot barang-barang yang dikeluarkan oleh negara haram Israel. Baik, muslimin dan muslimat penonton yang dimuliakan, saya tidak mahu berlamaan dan semuanya bertolak daripada buku ini, iaitu Perspektif Syariah dan Realitis Masa yang akan dikupas oleh Datuk Dr. Zul. Dan buku ini telah pun ditulis oleh beliau dengan barisan peneliti daripada Maktabah Al-Bakri yang terletak di Nilai Negeri Sembilan. Dalam isu boikot, benar ataupun tidak, salah ataupun tidak untuk kita boikot, dan bagaimanakah status hukum yang akan dibahaskan oleh kedua mereka. Baik, Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam. Dan saya fikir mungkin dapat Datuk jelaskan apakah sebenarnya yang menggerakkan Datuk untuk menulis buku ini. Dengan buku tersebut tentang boikot ini, di mana buku tersebut saya cuba karyakannya. Kenapa? Kerana yang pertama, kita tengok satu fenomena yang kadang-kadang kita tidak berapa jelas dari sudut pemaknaan boikot dan kepada siapa sasaran sebenarnya. Makanya saya cuba menekuni dan meneliti dengan lebih baik lagi berdasarkan pandangan para ulama. Kadang-kadang kita buat sesuatu perkara itu bukanlah tidak betul, tapi kadang-kadang berlaku sipi dan tidak mengenai secara sebenarnya. Kaedah menyebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukum sesuatu, mestilah sebuah gambaran tu jelas yang amat sangat. Jadi kalau tidak dapat satu kejelasan, gambaran yang nyata dan terang, maka boleh jadi kita telah membuat satu keputusan yang tidak mengena kepada sasaran yang sebenarnya. Jadi dengan sebab itu, isu boikot ini, sekalipun ianya ada perbahasan ulama dengan beberapa hal yang akan kita bincangkan, tapi saya tengok berdasarkan kepada pengamatan saya, datangnya sahabat-sahabat kita dari pelbagai mereka yang dirasakan terkena boikot, bertanya satu persatu dengan merasa keinsafan suasana dan diceritakan hal yang berlaku. Maka saya rasa tak sesuai jika sekiranya saya sekadar melontarkan satu idea, tetapi saya perlu membuat sedikit kajian. Sebab itu, untuk nak menyiapkan buku ini, senipis itu saya terpaksa tawakuf lama ataupun tidak meneruskan kerana mencari maklumat, terutamanya bukan semata-mata secara dalam kitab-kitab, tetapi juga membabitkan berkenaan dengan pandangan tokoh-tokoh yang baru-baru. Jadi untuk sampai kepada hasrat itu, saya bermusafir ke tempat yang lain, bertemu dengan mereka yang benar-benar hebat. Akhirnya barulah keyakinan saya untuk mengemukakan pandangan tersebut, maka lahirlah buku ini. Allahuakbar. Terima kasih Datuk Zul. Baik, mungkin Mak Fitri ada soalan petikan daripada netizen yang nak ditanyakan kepada Datuk Dr. Zul. Haji, saya nak buat satu situasi terbang ya. Ya. Ada mungkin orang yang betul dia semangat jihad tinggi,
tapi dia suka memainkan sentimen macam akhirat itu sebagai ketakutan kepada pihak yang dia tak suka. Contohnya dia kawan ini menyumbang satu sen pun dia akan didakwa di akhirat. Dia nak memberikan iktibar ataupun ikhibas pun tu, tetapi menggunakan akhirat itu sebagai menakutkan. Jadi kita memberi penjelasan yang ilmiah, yang jelas, yang orang awam semua faham. Nombor satu dalam isu sumbangan ini kita bagi pada dua lah. Iaitu yang pertama, penyumbang itu. Nawa itu dia. Ini penting. Ada satu hadis sahih riwayat Bukhari. Seorang kaya, dia ada duit, satu malam dia kata aku nak keluar je. Dia pun keluar. Tengah malam tu dia pun tengok ada orang, dia pun sumbang kat orang tu. Bagi kat orang tu. Esok kan riuh. Rupa-rupa yang dia bagi tu adalah pencuri. Pencuri pun kata, oh tak payah curi semalam, dapat dah gini-gini riuh. Jadi sepatutnya tak patutlah. Kenapa? Sepatutnya kamu sumbang orang fakir, orang miskin, orang baik, orang soleh. Tapi sekarang ni macam tu. Esok kan ataupun sehari dua lagi, kemudian malam lagi dia keluar. Dia keluar, dia kata aku nak sumbang kepada yang baik, nak sumbang sebahagian harta ataupun nak sedekah. Dia tengok seorang perempuan, dia pun bagi pada perempuan tu. Rupa-rupanya perempuan itu pelacur. Maka riuh pula, dia sumbang pada pelacur. Macam mana keadaan macam ni? Kemudian kali yang ketiga pula dia sumbang lagi. Dia sumbang lagi, dia tengok rupa-rupanya orang kaya. Jadi seolah-olah sasaran dia tak kena. Memang tak betul pun. Tapi apa yang berlaku, niat dia baik. Akhirnya apa yang berlaku, Nabi kata dengan sebab dia sumbang kepada pencuri itu datang ke insafan, dia berhenti curi. Aku ingat tak ada orang nak bantu aku, rupa-rupanya ada. Dia sumbang kepada pelacur ni berhenti melacur. Dia kata rupa-rupanya ada lagi orang baik, aku pun tak perlu untuk melacurkan diri. Bertaubat. Dia sumbang kepada orang kaya. Akhirnya orang kaya tersebut mari balik mikir, selama ni aku ni kedekut sangat, tak jadi. Aku macam kaya ni, ada orang buat baik ke aku, jadi aku kena sumbang kepada mereka itu. Jadi inilah sumbangan yang sepatutnya kita tengok betul-betul supaya keadaan itu begitu baik ya, insya-Allah. Baik, terima kasih Datuk dan juga Saudara Fitri. Kalau ada satu soalan yang mungkin barangkali kita harus tanyakan kepada diri kita dalam isu boykot, sebenarnya apabila kita mengambil sikap dan pendirian untuk memboykot, apakah boykot itu kita buat atas dasar emosi, atas dasar ikut-ikutan ataupun atas dasar ilmu dan juga kefahaman kita? Maka itu harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri supaya semua seperti yang Datuk katakan tadi itu adalah very clear. Baik, penonton, kita akan berehat dulu seketika dan kita akan berjumpa selepas ini. Kembali lagi dalam bicara khas boykot, jihad atau mutarat. Baik, saya nak tanya satu soalan yang sangat penting pada Datuk. Adakah Datuk menulis buku ini kerana diminta oleh pihak-pihak tertentu? Sejujurnya tak sangat. Tak ada permintaan. Cuma mereka datang, mereka bertanya melalui email dan melalui dalam Insta dan seumpamanya, itu banyaklah. Jadi bila saya tengok dan saya dapat sedikit pencerahan dan saya tanya, saya usul saya ni, akhir sekali saya rasa saya tak boleh nak keseluruhan kerana maklumat tu tak cukup dan saya perlu nilai satu-satu. Saya ambil satu sahaja untuk bincang dalam satu syarikat ini. Jadi saya fokus betul-betul. Bila saya fokus, saya tengok diam-diam, saya rasa kalau macam ni saya perlu sedikit masa untuk bertemu dengan tokoh-tokoh yang benar-benar berwibawa. Saya duduk dengan dia, saya tanya. Akhirnya saya puas hati dengan jawapan dia. Dan kemudian saya minta illah, sebab setiap hukum ni dia kena ada illah. Innal hukma yaduru ma'al ilani wujudan wa adama. Hukum ni dia akan sentiasa berlega kepada illah, sebab-sebab dia. Sebab apa? Maka hukumnya ginilah. Ada sebab ni, hukumnya gini. Jadi bila saya duk tengok macam tu, akhirnya lahirlah buku ini. Dan memang kajian ilmiah kita ni buat melalui macam-macam platform Inarah Maktabah Al-Baqi. Kita memang kaji sentiasa mewakili dalam pelbagai isu-isu. Bagi saya isu ini perlu difahami dengan sebaiknya supaya kita tidak mengenakan kepada orang yang bukan sepatutnya sasaran, sekadar hanya seseorang itu dianggap sipu-sipu sahaja.
Jadi benda ni memang sepatutnya kita kembali kepada asas yang sebenar, yang sebaiknya untuk tolong sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Datuk Zul, kalau kita lihat boikot ini mendatangkan kerugian kepada jualan, kehilangan kepada pekerjaan, dan ini menjejaskan ekonomi kepada orang Islam itu sendiri. Mungkin dapat Datuk jelaskan sebagai ulama yang memerhatikan isu boikot ini, apakah Datuk melihat bahawa boikot ini yang dilakukan oleh rakyat di negara kita, oleh umat Islam di negara kita, dilakukan atas dasar ilmu ataupun atas dasar emosi sahaja? Saya setuju sangat. Terima kasih. Saya bahagikan kepada dua lah. Ada yang berdasarkan ilmu, tapi tak kurang bahkan ramai juga berdasarkan emosi. Bila bermain dengan emosi ni, sudah tentulah perkara tersebut hukumnya lebih kepada rasa kesian, bukan lagi rasa kebenaran. Jadi perkara ni sebenarnya dari segi pelaksanaannya tidak sihat. Dia boleh membawa kepada kesan yang cukup parah. Saya contoh satu syarikat. Syarikat ni umpamanya dia beri peluang pekerjaan kepada orang-orang susah, rakyat marahin. Mungkin kebanyakannya setengah tu orang Islam pula. Contoh. Begitu juga kita tengok syarikat itu, dia bukanlah tegar dalam 100% memberi sokongan-dokongan kepada musuh Islam. Dia duduk di sini, dia tak ada kecuali amat sikit dia terpaksa bayar beberapa perkara, dan bila kita tanya, dia beri alasan sebab apa kena dari sudut ni dan duit tu ke mana dan seumpamanya. Jadi bila kita buat satu tindakan seperti itu dalam berskala besar, kita tengok dia terancam pengambilan pekerja baru, bahkan mungkin terpaksa mengurangkan pekerja, dan bahkan dari segi pekerja yang sepatutnya boleh naik gaji tak dapat naik. Di belakang satu pekerja itu boleh jadi ada 2-3 orang, bahkan mungkin lebih daripada itu, kerana tanggungan terhadap keluarganya, paling kurang pun pada diri dia sendiri. Untuk menjaga maruah dia, dia tidak payah meminta-minta, tak payah menipu, tak payah buat perkara yang tak betul. Saat yang sama, kadang-kadang kita tengok orang yang kita nak boikot ini, dia juga pembayar zakat tegar. Dia juga banyak membuat welfare dan membuat donation dan bantuan-bantuan. Jadi bila kita tengok macam itu, bila kita telah mengecilkan keadaan diri dia dari segi ekonomi, memang dalam rantaiannya membawa kepada banyak kemudaratan. Dan ini yang akan berlaku. Akhirnya kita tengok dia melemahkan sama ada ekonomi di Malaysia, ekonomi umat Islam, ekonomi sesebuah syarikat, sesebuah keluarga dan seseorang itu yang bergantung harap kepada perkara tersebut. Jadi bila saya tekuni dan saya dengar penjelasan, saya katakan bahawa dalam isu ini patut kita berhati-hati. Kenapa? Kerana kita bimbang, kita tersilap, telah mengenakan kepada orang yang sepatutnya tidak kena. Sekadar dengar-dengar cakap, sekadar rasa-rasa, sekadar emosi, maka yang ini lebih baik kita elakkannya. Allahuakbar. Baik, terima kasih Datuk. Ahmad Fitri, yang bergema di media sosial adalah mari kita boikot untuk melemahkan ekonomi Israel. Tapi yang menjadi masalahnya, yang lemah itu adalah ekonomi orang-orang Islam sendiri. Komen. Itulah dia, sebab saya pun banyak soalan daripada netizen yang bertanya. So dirangkumkan katanya, ekonomi Muslim menguncup kesan boikot ataupun ekonomi Muslim stabil tanpa boikot. Mana yang lebih aula? Kita kena tengok boikot tu, adakah boikot yang semestinya jadi wajib? Kalau hukum pada masa itu jadi wajib, sebagaimana saya kata tadi, dia ada 5 hukum. Boleh jadi wajib, boleh jadi dia sunat, boleh jadi dia haram. Apabila kita ni boikot sama-sama Islam, yang mana dia ni tolong Islam dan tolong orang Islam, itu tak boleh. Begitu juga boleh jadi makruh dan boleh jadi harus saja. Jadi bila kita tengok, dia panggil ahkamul khamsah, hukum-hukum yang ini, yang mana kita kategorikan tahap mana permusuhan dia dengan Islam itu sendiri sebagai contoh, maka di situlah akan keluar dan terbitnya hukum.
Jadi bagi saya, jika sekiranya dia stabil tanpa boikot yang bukan kita kata wajib kena boikot, maka itu jauh lebih baik, kerana kita bukan sekadar nak stabil, tapi kita nak lebih kuat daripada itu lagi. Tapi saat kita bermain dalam keadaan macam ini, kita dari segi membantu pun kurang, payah sama-sama Islam, nak bayar zakat pun tak boleh. Di macam ni, saya berpendapat kalau betul selain daripada hak boikot wajib tu hak lain hukumnya, maka pada masa itu kita bina ekonomi dan stabil, bahkan lebih baik tanpa boikot, itu jauh lebih baik, syarat memberi manfaat kepada ummah. Terima kasih Datuk di atas pencerahan jawapan itu tadi. Dan sebelum kita berehat, mungkin barangkali Fitri ada soalan yang dikemukakan oleh netizen. Betul, sebab orang bertanya ni adalah orang yang membuka pintu ilmu kan? Betul. Jadi antara lain ditanya, kalau bab boikot, mesti orang terarah kepada bab makanan sahaja. Padahal selain makanan, orang sudah boikot ya. Yeah. Jadi ada berlaku macam selektif sikit dalam hukuman ini. Komen Datuk. Baik, terima kasih Fitri. Soalan yang telah dikemukakan oleh netizen tadi, dan untuk mengetahui jawapannya, pastikan bersama kami selepas ini. So, kepada blok yang terakhir, sebelum kita berakhir, kita nak dengar tadi jawapan daripada Datuk Dr. Sofia. Membaca sejarah, sebenarnya boikot ni bukan hanya bab makan saja, minum saja. Al-Malik Faisal pernah boikot minyak. Maksudnya dia tak beri kepada negara-negara tertentu, sehingga membawa kepada salah satu sebab akhirnya dia menjadi ancaman kepada musuh-musuhnya dan membawa kepada kematian beliau. Begitu juga beberapa lagi, banyak kadang-kadang boikot tu. Dan kita tengok sekarang ni pula berlaku peperangan tarif. Boikot memboikot tu sudah menjadi meluas. Sebab itu dalam fiqh boikot ni perlu kita perhati betul-betul. Kadang-kadang hak jual makanan tu untung tak seberapa, tapi hak yang jenis lain lagi tu jauh lebih besar dan lebih nyata. Dari segi memang terang-terangan telah menyatakan kami bersama dengan mereka, kami sokong pergian, maka di situ sepatutnya yang itu yang nyata, yang terang dan beri bantuan, yang itu yang sepatutnya diboikot, bukan sekadar yang lain yang sikit-sikit ini. Maka sebab itu saya syorkan kalau boleh, bila satu benda nak boikot, tanyalah kepada mereka yang berpengalaman, yang arif, supaya kita benar-benar mengikut dawabit yang sepatutnya ketika kita boikot. Baik Datuk, ada satu soalan penting yang saya ingin tanyakan juga kepada Datuk. Sebuah restoran makanan segera, McDonald Malaysia katakan, apakah umat Islam wajar memboikot mereka ataupun sebenarnya bagaimana jawapan dari segi hukum? Sejujurnya soalan ini saya amat menanti-nantikan, kerana ini juga yang saya buat kajian. Yang pertama, saya cuba dapat sikit dia punya pengenalan sebenarnya McDonald yang kami akan sebut dalam buku Perspektif itu, dan siapa yang ownernya. Dan ownernya 100% Muslim, walaupun dia bukan daripada Malaysia. Tetapi sekurang-kurangnya kita tengok pelaksanaan yang dia buat itu jauh lebih baik untuk memberi peluang dan ruang kepada sahabat-sahabat kita di Malaysia. Dan saya catatkan apa kebaikan-kebaikan ataupun sumbangan yang diberi dengan pekerjaannya, dengan mereka yang di bawah mampu milik, dengan OKU, bahkan yang terbaru juga, bagi saya terbaru tapi mereka telah laksanakan banduan-banduan yang pra-bebas atau yang baru bebas, yang tak ada peluang untuk kerja, yang dia ada mengambil sejumlahnya, yang mereka ini biasanya dibuanglah bila sebut banduan ni, tapi mereka buat. Begitu juga dengan bab-bab yang lain. Jadi bila saya tekuni, saya tengok, saya diberi kepahaman, saya ulas 100% dalam buku ini, dan saya telikan dengan beberapa pandangan-pandangan ulama, maka mereka melihat perkara ini tidak sewajarnya diboikot. Antaranya seorang alim besar di dunia masa kini, sudah tua, Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah. Beliau ni orang alim yang
memang luar biasa lah. Kalau saya masuk dalam seminar antarabangsa ulama-ulama besar, bila dia ada dia, orang lain pakai dengar je lah. Satu tua, satu amat ahli. Dia jenis orang Mauritania ni, jenis mengapa kuat, dan dia pernah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah di Malaysia kita ni. Bila kita kemukakan masalah isu seperti ini, dia menyatakan dia tidak sokonglah untuk diboikot sebagai macam yang kita nyatakan, kerana asas yang kami sebut, maka sebenarnya kita sepatutnya mendukung ataupun menolong sahabat-sahabat kita yang banyak jasa kepada orang-orang Islam itu sendiri. Bagaimana mungkin ada penambahan dari segi keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan? Saya nukilkan daripada buku ni tentang keputusan daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Antara parameternya itu ialah matlamat boikot itu adalah untuk menekan syarikat agama ke polisi. Tapi kalau kawan tu baik, tak masalah. Visi strategi mereka berkenaan Palestin. Macam saya katakan, mereka ada sumbangan bagi dalam melaksanakan boikot sikap tabayun sebagaimana yang kita bincang tadi. Maknanya cek betul-betul dan seumpamanya. Boikot hendaklah dilaksanakan secara beriman, bijak, berilmu, berhikmah, beretika dan tidak bertindak secara ekstrim. Oleh itu, dalam meniti isu boikot ekonomi sebagai salah satu senjata pencegahan dan alat tekanan, kita perlu mengambil kira kekeh pertimbangan fiqhul muwazanah. Tengok satu, barulah kita betul caranya antara kemaslahatan dan kemudaratan. Kenapa kita bimbang? Hal ini boleh berkemungkinan membawa kepada kehilangan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai. Macam kita bincang dah ni. Atau menyebabkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemudaratan yang ingin kita elakkan. Ini berdasarkan kitab Al-Muqata'ah Al-Iqtisadiyah Haqiqatuha wa Hukmuha. Bahasa mudah, iaitu boikot ekonomi, hakikatnya dan juga hukumnya, halaman 57 hingga 58. Jadi daripada situ saya katakan Muzakarah Fatwa Kebangsaan ataupun Majlis Agama Kebangsaan Islam adalah berbetulan dengan apa yang kami bincangkan tadi, sewajarnya diperhati dan diperhalusi dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Datuk. Mak Fitri, sebelum kita berakhir, mungkin dapat Mak Fitri, kalau kita lihat bahawa otak manusia itu juga harus dilatih. Bagaimana Fitri melihat netizen harus memperkembangkan IQ mereka dalam segi penulisan dan bahan-bahan dipaparkan dalam medsos itu secara bijak? Itu dia, apa yang kita makan tu akan membentuk pribadi kan. Sama juga apa yang kita consume atau apa yang kita baca itu akan membentuk pemikiran. Kalau kita terbiasa dengan mungkin bacaan yang tak berhasiat kan, dan akhirnya akan masuk jadi satu zat kepada pemikiran kita. Kalau boleh kita perbanyakkan sudia dia perbincangan yang ilmiah. Sebab saya tengok banyak juga program forum ke ataupun sesi dialog, tapi tak apa yang datang ya. Saya akan berbincang secara ilmiah. Kita bawa ramai selisih relawan lah, pemikir-pemikir untuk membuncahkan sesuatu. Tapi itu tak mendapat sambutan. Tapi kalau kita buat dia yang mungkin ikut emosi, ramai pun yang sertai ya. Kadang-kadang kita perlu juga mungkin ketuk sikit pemikiran kita supaya kita dapat memperbaiki persepsi, memperbaiki bacaan. Sebab bacaan pun sememangnya kalau kereta ke kita perlu upgrade, bacaan juga perlu kita upgrade. Sama-sama kita jadi seorang pengguna media sosial yang bijak, yang tidak emosi, yang sabar. Sebab saya kira pakaian yang paling berat untuk dipakai ialah pakaian kesabaran. Baik, terima kasih Saudara Fitri dan juga terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Bakri di atas pandangan buah fikiran yang telah dikongsikan dalam perbincangan kita pada kali ini. Dan semoga perbincangan ini akan memberikan didikan dan juga pencerahan kepada umat Islam sendiri dalam memahami isu berkait dengan boikot. Dan saya syorkan bahawa buku ini ditulis oleh Dr. Zul ini sangat bagus untuk kita baca, untuk kita hayati dan untuk kita pelajari bagaimana Islam begitu cermat sebelum meletakkan suatu perkara dalam satu putusan yang sangat penting. Dan barangkali kita harus memperbetulkan semula tanggapan kita, kesilapan kita, cara kita berfikir untuk menjadi umat Islam yang lebih maju dan jauh ke hadapan. Terima kasih di atas perhatian anda. Semoga telah pun memberikan kebaikan daripada perbincangan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.